Saya mulakan kerjaya saya sebagai exec chef di 6 buah negara, iaitu seperti di Malaysia, Singapura, New Zealand, di Germany, di UK. Saya mulakan bisnes saya makanan vegetarian product dalam 2021. Inilah kita panggil Italy, especially kalau you tengok Indian breakfast lah. Banyak orang kenal tosai kan. Sebenarnya tosai dengan Italy ni berbeza sikit pasal dia ada beras dia lain sikit. Beras ini kita kena grind lah. Dulu saya ada buka bisnes saya di Medan Selera, Salak Tinggi, Sepang. Dan kini saya dapat membuat central kitchen dan kini saya boleh mencecah sale saya ke 50,000 sebulan. Inilah mesin yang kita beli bila dapat pinjaman daripada Hijrah kan. So ini grinding stone kita panggil ya. Untuk belia-belia ataupun usahawan-usahawan yang baru, jangan putus asa. So saya harap belia-belia ni just start, ambil risiko dan mula.